Itik sekawan di dalam reban, riuh pagi di umpan seluang. Adat pahlawan rela berkorban, pantang undur sebelum berjuang. Gugurnya kerana cinta pada agama, bangsa dan negara. Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Auni Isyirah binti Muhammad Isizani. Pada hari ini, saya akan membincangkan buku yang berjudul Lieutenant Adenan Wira Bangsa. Lieutenant Adenan merupakan karya yang ditulis penulis novel yang terkenal iaitu Abdul Latif Talib di bawah penerbitan Mika Cemerlang Sendirian Berhad. Naskah ini merupakan cetakan pertama 2014 yang mempunyai 35 bab dan jumlah muka surat sebanyak 375. Watak utama buku ini ialah Lieutenant Adenan, manakala watak-watak sampingan iaitu Pak Saidi yang merupakan bapa kepada Lieutenant Adenan dan juga watak Sofia pula isteri kepada Lieutenant Adenan. Penulis telah mengambil beberapa latar tempat seperti di kampus Sungai Ramal yang merupakan tempat kelahiran Adenan. Selain itu, penulis juga telah menggunakan latar tempat seperti Singapura dan Bukit Candu. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak muda yang mempunyai keberanian yang sangat luar biasa, yang jarang-jarang terdapat dalam kalangan anak muda yang seusia dengannya. Cerita bermula apabila Pak Saidi mengambil tindakan untuk menghantar anaknya Adenan ke sekolah Inggeris yang merupakan penjajah di tanah Melayu. Tindakan Pak Saidi telah menimbulkan perasaan tidak puas hati penduduk kampungnya yang beranggapan Adenan akan murtad apabila mendapat pendidikan di sekolah itu. Keputusan Pak Saidi muktamad yang telah mempengaruhi perjalanan hidup Adenan seterusnya sehingga beliau menjadi perwira bangsa yang mengharumkan nama negara. Pertempuran di Bukit Candu merupakan klimaks cerita ini apabila Lieutenant Adenan yang bergelar askar Melayu telah bekerjasama dengan tentera British bagi melawan tentera Jepun. Dalam pertempuran yang sengit itu, menyaksikan askar Melayu yang diketuai oleh Lieutenant Adenan telah diasap bertubi-tubi oleh tentera Jepun. Apa yang begitu menyentuh hati saya ialah meskipun askar Melayu berada di ambang kekalahan pada ketika itu, namun mereka tetap meneruskan perjuangan. Berjuang hingga darah yang terakhir, biar putih tulang, jangan putih mata. Ia menyedarkan kita bahawa meskipun masa telah berlalu, namun jasa-jasa perjuangan terdahulu akan tetap dikenang dan nama-nama mereka akan tetap diingati. Bagi saya, Abdul Latif Talib merupakan penulis yang bijak. Karyanya telah digarap dengan baik sehingga saya turut sama juga boleh merasai kepedihan dan semangat nasionalisme yang membara dalam diri. Bagi saya, jalan penceritaan buku ini sangat menarik dan unik. Hal ini dikatakan demikian kerana Abdul Latif Talib telah membuka mata pembaca agar menghargai jasa perjuangan tanah air perwira yang setia mengorbankan diri demi kecintaan luar biasa kepada negara. Penulis juga telah berjaya meniupkan rasa cinta pada negara dengan menginspirasikan Lieutenant Adenan dalam karya beliau. Jika dilihat daripada sudut gaya bahasa pula, buku ini mudah difahami. Penulis tidak lupa menggunakan peribahasa yang sememangnya sinonim dengan masyarakat Melayu. Antara peribahasa yang digunakan oleh penulis ialah gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, yang menedarkan kita bahawa meskipun masa telah berlalu, namun jasa-jasa perjuangan terdahulu akan tetap dikenang dan nama-nama mereka akan tetap diingati. Buku ini syarat dengan pengajaran dan pengisian yang sangat bermanfaat. Antara pengajaran yang dapat ditimbang melalui karya ini ialah: pertama, kita mestilah mempunyai semangat cinta pada agama, bangsa dan negara. Yang kedua, kita mestilah sentiasa memiliki wawasan dan berpandangan jauh. Yang terakhir, kita janganlah menjadi pengkhianat kepada agama dan tanah air sendiri. Secara ringkasnya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua peringkat umur tanpa mengira usia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.